Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Polisisi. Bersama saya, Nurul Janah binti Wan Muhammad Irwan, kini berada di Dewan Al-Zazari, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Kita bawakan secara langsung liputan PSA Inspector edisi ke-11, pentas yang menghimpunkan bakat terbaik dari Politeknik dan Kolej Komuniti. Untuk makluman semua, PSA Inspector ini bukan sekadar pertandingan hiburan. Ia adalah platform pelajar menonjolkan kreativiti, keberanian dan bakat masing-masing. Bukan hanya daripada Politeknik Shah Alam, pertandingan ini turut disertai oleh Politeknik Sultan Azlan Shah, Politeknik Banting, Kolej Komuniti Kuala Langat dan Kolej Komuniti Selayang. Inilah medan pertemuan anak muda dari pelbagai latar berkongsi semangat, idea dan seni. Malam ini Dewan Al-Zazari berubah jadi medan letupan bakat. Acara dibuka dengan tarian pembukaan oleh Kelab Semarak Seni PSA, penuh warna-warni dan semangat, terus memanaskan pentas sejak awal lagi. Sorakan penonton bergema setiap kali pertandingan bakat ini bermula. Dari nyanyian solo yang penuh jiwa, duet romantik yang bikin semua hanyut, sehinggalah ke aksi pentas penuh bertenaga. Rentak tradisional buat kita bangga dengan budaya kita sendiri, manakala persembahan tarian moden membakar pentas. Penonton ikut bersorak tanpa henti. Band pula datang dengan aura konser besar. Gitar, drum dan vokal bergabung menghasilkan gegaran yang kuat. Penonton bergetar semangat. Tidak ketinggalan juga persembahan lakonan pentas yang membawa penonton menyelami jalan cerita dengan penuh emosi. Dan sebagai penyeri malam, persembahan selingan dari band sonata menambah lagi kemeriahan dengan alunan muzik yang memukau seluruh dewan. Lebih menarik, malam ini juga diserikan dengan persembahan istimewa daripada alumni. Bukti bahawa semangat Inspector terus hidup walaupun selepas menamatkan pengajian. Selain itu, pengunjung turut berpeluang mendapatkan barang eksklusif di booth jualan PMR X-Inspector sambil menikmati berbagai juadah makanan daripada snack ringan hingga hidangan yang mengenyangkan sepanjang acara berlangsung. Malam ini memang meriah. Satu pesta seni yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga membuktikan bakat muda Politeknik dan Kolej Komuniti tiada batas. Baiklah, bersama dengan saya malam ini iaitu Teknologis Dr. Ahmad Aftan bin Azman selaku Timbalan Pengarah Akademik. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Terima kasih tuan. Ya. Bagaimana perasaan tuan melihat sambutan hangat malam ini? Okey, alhamdulillah kita telah pun habis bagi X Factor ke-11 bagi peringkat PSA ni, dan saya dapati memang sambutan hangat lah, dan semua mengambil bahagian, termasuklah daripada zon Selangor berserta dengan Politeknik daripada Perak juga terlibat, dan kesemuanya memberi sokongan yang padulah kepada PSA pada kali ini. Termasuklah juga bersama kita di sini adalah pengarah Politeknik Banting yang juga memberi sokongan kepada kita. Apa pendapat tuan persembahan malam ini yang paling rasa macam paling expected? Lepas tu dah kenapa? Okey, alhamdulillah lah kita tengok juga persembahan kita. Salah saya tadi lebih kurang dalam 16 penyertaan. Kesemuanya menarik, semuanya expected, semuanya wow bagi saya. Okay, dan ini juga menunjukkan bahawa pelajar-pelajar Politeknik ini bukan pelajar Politeknik dan juga Kolej Komuniti ini bukan hanya sekadar pandai ataupun tahu berkaitan dengan TVET, tetapi mereka juga boleh terlibat dengan pelbagai, antaranya seperti hari inilah yang terlibat dengan KOKO, iaitu dari segi sudut kesenian. Okay, terima kasih kepada
Tuan Aziz, Dr. Ahmad Ta'aftan bin Azman kerana sudi luangkan masa bersama kami di PSA TV. Ya, selain itu saya juga nak ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat dalam penganjuran ini, terutamanya daripada JSKK sendirilah, kita punya Puan Julia selaku Ketua Jabatan juga bersama dengan tim-tim beliau. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada mereka kerana berjaya menganjurkan X Factor kita yang ke-11 pada tahun ini. Baiklah, bersama dengan saya malam ini iaitu Muhammad Afiq Danish bin Ishak selaku Johan, dan dia juga dapat persembahan terbaik. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, bagaimana perasaan saudara selepas diumumkan sebagai juara? Rasa happy, bersyukur banyak-banyak sebab lama dah tunggu kan. Lama dah. Tahun lepas pun kita dapat anugerah khas juri kan. So tahun ni kita cuba improve lagi untuk dapat yang lebih baik . Tapi Alhamdulillah Allah bagi yang ni . Lepas tu siapa yang paling banyak beri sokongan sampai anda rasa sampai ke pentas ni lah? Family saya, mak ayah saya, abang saya, adik saya, semua . Lepas tu band-band, grup band, semua bagi sokongan lah untuk ni. Okay. Terima kasih kepada saudara Muhammad Afiq Danish bin Ishak kerana sudi luangkan masa bersama kami di PSA TV. Baiklah, bersama dengan saya malam ini iaitu saudari Felicia Goh Sui Ching, pengarah program, dan saudari Nur Sakinah, timbalan pengarah program. Apa khabar saudari? Khabar baik. Saudari pula? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey. Bagaimanakah perasaan anda bila melihat sambutan hangat malam ini? First of all, saya rasa terharu, gembira, sedih, penat, semua bercampur bau lah. First gembira lah sebab tak expect akan seramai ini, sampai kerusi pun tak cukup, ada yang berdiri sampai ke belakang, ada yang sampai duduk . Lepas tu walaupun dah duduk di lantai ke dah tengah berdiri tak cukup kerusi macam tu, mereka still memeriahkan suasana pada malam ini. Jadi saya rasa sangat gembira lah sebab sepanjang expected ni dia berjalan lancar. Untuk saudara Kina pula, apakah cabaran terbesar lah dalam menguruskan PSA X Factor kali ni? Cabaran terbesar saya rasa itulah, kita ni event adalah 100% daripada pelajar yang uruskan PSA X Factor ni. So kita nak kenal daripada cara manage dia, dari segi mana mula-mula proposal apa semua kan. Memang cabaran besar lah, daripada nak cari AJK lagi apa semua, nak gerakkan AJK, and then waktu event pula nak pastikan flow dia cantik apa semua, ikut tersusun guna storyboard tu. Tu agak cabaran yang terbesar bagi saya. Untuk soalan kedua-dua lah saudari, apakah persembahan malam ni yang rasa macam paling X Factor? Lepas tu kenapa? Untuk siapa yang pilih? Bagi saya kan, saya rasa dah tengok semua persembahan tadi kan, semua dapat sambutan hangat semua tu. Saya rasa semua adalah persembahan yang terbaik. Saya rasa saya tak boleh pilih siapa yang paling terbaik tu lah, susah lah bagi saya. Jadi kalau saya rasa saya jadi juri, saya bagi semua orang menang lah. Semua juara. Semua juara di hati saya. Okay. Kalau saudara Kina pula? Saya rasa macam semua tu ada unik dia tau. So macam tak tahulah dia punya nak pilih antara yang ni ke tak boleh, sebab rasa macam semua macam wow. Semua ada unik dia sendiri. So rasa macam semua layak untuk dapat menang tu. Okay, terima kasihlah kepada saudari Felicia dengan saudari Sakinah kerana sudi luangkan masa bersama kami di PSA TV. Baiklah, bersama dengan saya malam ini iaitu saudari Adlina selaku penonton malam ni. Apa khabar Adlina? Khabar baik, sihat Alhamdulillah. Untuk malam ni sihat. Lepas tu bagaimana suasana malam ni bagi pendapat Adlina? Okay, so bagi saya suasana untuk X Factor kat edisi ke-11 untuk malam ni orang kata sangat gempak lah. Gempak. Sebab rasanya macam setiap kali X Factor pun memang akan gempak selalu. Lepas tu dengan pasal malam kat luarnya, makanan habis, semua tempat penuh. Tak ada kosong pun, nak berebut-rebut tempat duduk. Sampai ada yang duduk ke tadi?
Ya. Tak pernah rasanya kalau sebelum ni semua berdiri. Ni dah lemah sangat sampai duduk. Lepas tu persembahan mana yang paling expected bagi Alina? Serenit. Serenit. Diorang bawa lagu Rewrite the Style. Ya, Rewrite the Style dengan Adil Rahayu. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza dan Farzah Tahir. Kita suka Farzah Tahir. So memang best lah kumpulan tu. Memang padu lah. Yes. Okey, terima kasihlah kepada saudara Alina sebab sudi luangkan masa. Bunga cempaka harum baunya, indah tersusun di laman desa. Bahkan dipamer meriah suasananya, PSS Feta kekal di jiwa. Saya Nurzana binti Wan Muhammad Irwan melaporkan untuk PSN TV. Tahniah kepada semua pemenang, syabas buat peserta yang telah menggegarkan pentas dan setingginya penghargaan kepada seluruh kru serta tenaga belakang tabir yang memastikan acara malam ini berlangsung dengan penuh gemilang. Dengan itu, tirai PSTS Feta edisi kali ini dilaporkan. Teruskan menyokong bakat anak muda Polisisi kerana malam ini bukti X Feta itu ada pada kita semua.